Ini menunjukkan komitmen Malaysia untuk menjadikan peneraju dalam kewangan digital patuh syariah. Pelaburan KWAP KWAP dalam faset kumpulan wang persaraan sedang dalam perbincangan untuk melabur antara 12 juta dolar hingga 15 juta dolar dalam faset. Bank Digital Islam berasaskan Dubai. Faset merancang untuk memindahkan ibu pejabat Asia Pasifiknya ke Kuala Lumpur dan menubuhkan pusat kecemerlangan aset digital Islam di sana. Ini menunjukkan komitmen Malaysia untuk menjadikan peneraju dalam kewangan digital patuh syariah. Pelancaran Malaysia Blockchain Infrastructure (MBI). Malaysia telah melancarkan Malaysia Blockchain Infrastructure dibangunkan oleh MIMOS dan MyEG menggunakan rangkaian blockchain awam Zetric. MBI bertujuan untuk menyatukan ekosistem digital negara dan memudahkan pembangunan aplikasi blockchain berentas pelbagai rantaian seperti Ethereum dan Solana. Penambahan aset digital baharu oleh Luno. Platform pertukaran kripto Luno telah menambah Algo dan NIR, protokol NIR ke dalam senarai aset digitalnya di Malaysia, menjadikan jumlah keseluruhan dalam 20. Peneman ini membolehkan pelabur tempatan menerokai lebih banyak peluang dalam ekosistem kripto. Malaysia sekarang sedang bersedia untuk menjadi hub kripto Islam dunia dengan langkah-langkah strategik. Nak tahu lebih lanjut tentang perkembangan kripto di Malaysia? Follow Cikgu untuk info seterusnya.